Go Fahim. Go Fahim. Allahu Akbar. Nasib baik lepas. Aziz tackle Aziz. Aziz tackle. 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 Allahu Akbar. Bola dulu Malik. Malik. Ambil bola Malik. Oi. Malik. Ball fast. Malik. Kita bukan main touch lagi dah ni. Tackle dia. Pick angle belah sini, pick angle belah sini. Go Ryan, ready Ryan? Go. Offside ref. Offside. Mana boleh? Fahim. Fahim, take angle Fahim. Fahim, take angle. Go. Yes, good one. Woo! Good, Uman. Good one. Siapa? Lukman. Good Lukman. Good one Lukman. Dapat berapa ni? 5, 7? Ingat. Tinggi sikit. Tackle. Yes, oh my god, support. Mana support? Tak ada. Dekat Azrik, bukan Azrik. Okay, awas, go. Fahim, pick angle belah sini Fahim. Sekarang sudah biasanya permainan di padang ini kita ada KL selesai tentang Ryan, ready Ryan. Go. Support dia. Tak sampai. Yeah! Go Fahim! Good job! Ryan, lagi Ryan! Bagus! Good! Hookah function!
Boleh. Yeah! Good kick. Go. Up. Naik. Tackle. Kejar, Aziz. Kejar. Put, tahan. Yes, good, Rod. Depan sikit. Tak payah back. Tak payahlah back sangat. Bagi Luqman 5. 7. Yeah. Woo! Go Luqman. Go. Mana penat, tak penat lah. Good job boys, buat lagi. Lari. Go up. Good. Support dia. Go. Offside go. Tap and go. Cepat Aziz. Tap. Hud, pergi Hud. Jangan rebut. Boleh pula rebut. Hud pergi tengah. Pergi tengah, Hud. Tengah, Hud. Cepat. Rak now. Depan Ilan. Pergi Umar. Yeay! Good job Umar. Good job everyone. Good job boys. Lagi. Kepada ingator yang ingin menonton perlawanan di YouTube, anda boleh melayari YouTube dan search USL TV. Di situ pun ada result kita tunjuk kat situ Dia ada di bahagian live. Ataupun anda boleh melihat keputusan yang terkini di 25s.com. First, Putri Rainu. Asal. Behind, one line behind je. Belakang kicker. Jangan jauh. Dekat sikit. Run with the kicker. Estetik dah. Aku punya kamera dia dah naik ke atas. Dia makin lama dia makin estetik. Dia makin tunjuk suasana. Ball first. Dia dah macam main dalam game dia dah. Tengok orang dulu Fahim. Pergi. Tengah. Yes. Good job Fahim. Fahim, I love you. Muah. Aduh. Alhamdulillah. Oh. Sikit lagi last. Tackle dia. Oh situ back. Kena back. Dah Fred.
Alah masih kejar lari je lah. Jap, ref dah panggil. Tak apalah bagi dia. Bagi feel. Okey. Wah, anti nak gelak tapi kita kena sabar. Kejap lagi kita gelak. Okay, ready, comrades? Ready, comrades? Flow ball belah sini. Belah sini, flow. Sini. Belah sini. Belah kiri. Jauh dong. Boleh ke bola Fahim sampai di situ? Lukman lari ke depan Lukman. Lari ke depan. Minta bol Lukman. Kontes kat sikit. Ha? Kontes kat sikit. Nampak dia tolak sikit. Tak, itu boleh. Push boleh. Push boleh. Yang tak boleh kontes macam bola kita kan. Fahim masuk kan. Hooker dia tak boleh kais. Hooker kita je boleh kais. Flow kat Lukman tu. Tengah. Yes. Good job. Lagi ya. Dah 12 minit dah ni. Main berapa minit ni? Ya, itu dia kecerahan dan juga Penat cira ni. Yeah. Jadi kan tukar lama. Oh, dia berhentikan time Kita main berapa minit ni? Macam lama sangat. Tengok recording. Dah 13 minit dah. Sikit lagi kot. Rasa dah 2-3 minit sebab Luman dah keluar. Oh ya. Dia tukar siapa yang tak main. Benar. Run. Bagus Mika ada ni ball first. Tackle dia, tackle. Good. Yes, good job Zidane. Bagus Zidane. Tackle Azrik, tackle dia Azrik. Yes. Back Azrik, good. Tackle. Dia knock on. Last play. Azrik buka sikit Azrik. Takut nanti tengok tepi ni. Seraman nanti kan. Dia tak bertimbang. Tackle. Kasih jatuh. Good. Oh my god. Kaki tak faham. Aku tak faham. Kenapa dia tak boleh play? Kenapa dia tak boleh curi bola? Sebab dia dah rak. Ha. Salah kira Omar offside. Dia dah rak Omar curi tu dah. Dia dah jatuh onside. Aku tak faham tu nak kena. Tarik Azrik. Jatuhkan. Peluk dia. Fahim, offside Fahim.
Curi ayam, curi ikan. Tinggi-tinggi penghargaan. Dan ucapan terima kasih kepada semua penghadiah serta rakan sesama yang telah bersama menjayakan. Okay, up, drift. Pergi, yes. Jatuhkan, yes. Hafiz dan juga Muhammad. Penaja Tera, Wabi Najam Halimi, Mesti Bila Sukan Support, tekan dia Dan. Haji Saluddin bin Saidi. Baling, yes. Our ball. Yes. Our ball. Aku tu, ya. Aku tunggu je dia balik. Aku macam, hey, salam. Good job, corporate. Aku tunggu je dia balik bola ke depan. Dia macam nak balik. Balik.